Korang ingat ni babak filem zombie ke? Bukan. Ini realiti ribuan nyawa dipertaruhkan setiap hari hanya demi seketul batu. Selamat datang ke Pakan, Myanmar, lubuk batu jiok atau jadeite paling berkualiti di dunia. Dekat sini, nyawa macam tak ada nilai bila nampak emas hijau ni. Setiap kali lori syarikat besar tuang sisa tanah galian, ribuan orang akan menyerbu macam semut. Dorang lari celah jengkaut tanpa ada rasa takut sedikit pun. Kenapa dorang sanggup? Sebab sisa yang mesin terlepas pandang ni boleh bernilai ribuan, malah jutaan ringgit. Satu temuan besar boleh ubah nasib 7 keturunan. Tapi harganya sangat mahal, bukan sekadar peluh tapi darah. Bukit tanah ni sangat tak stabil. Bila-bila masa saja boleh runtuh dan menelan ratusan orang hidup-hidup. Bayangkan, setiap hari dorang gali kubur sendiri demi impian nak keluar dari kemiskinan. Bagi kita, ini cuma batu perhiasan. Bagi dorang, ini adalah kelangsungan hidup. Korang sanggup tak gadai nyawa macam ni demi kekayaan? Cuba komen kat bawah. Jangan lupa follow untuk info rare macam ni.